nampaklah, oh bisnes ni tak ada nak kembang ni. Jadi sebagai orang yang contohlah, kalau saya nak, ni proposal ingat yang cerita pasal proposal bisnes plan. Dekat siapa kita nak cerita proposal? Ialah dekat investor. Faham kan? Kalau saya sebagai investor dapat jawapan tu mengatakan yang saya nak capai 12,000 setahun disebabkan itu adalah maksimum pengeluaran saya takkan invest. Investor boleh dikira sebagai important resources. Boleh dikira. Saya takkan invest. Sebab apa? Tak confident. Bukan tak confident. Bisnes tak kembang. Saya tahu lepas ni next bisnes saya tak boleh kembang. Sebab dia dah, bila dia maksimum dia 12,000 and dia target 12,000, next year dia tak boleh nak target 13,000. Sebab maksimum dia 12,000. Faham kan? Sebab tu saya nak tahu reason. Kalau kita tahu saya 12,000 ni adalah 50% daripada saya punya kapasiti saya, di mana saya nak capai 12,000. Yang ini adalah separuh daripada kapasiti pengeluaran saya. Pada masa yang sama, dia dengan keuntungan 15,000, penjualan 15,000 ni, saya dapatkan rolling minimum 6 bulan ke hadapan. Okey, itu contoh reason. Barulah saya rasa, dia maksudnya dia boleh kembang sampai 24,000. Cuma tahun ni dia target separuh. Sebab mungkin dia baru start dan dia target untuk dapat cover kos operasi selama 6 bulan seterusnya. Jadi kalau sebagai investor, dia ada peluang lagi nak kembang. Betul? Daripada sini kita dapat, daripada cara usahawan present dia punya business plan, investor ataupun orang yang mendengar dia boleh dapat baca sikit macam mana keadaan bisnes dia. Tapi untuk akak, saya minta maaf, akak dia slow sikit dari sudut marketing. Untuk present pun akak takut-takut. So kalau sebagai investor, dia takut nak invest. Kena confident Kalau sebagai peminjam pun dia takut sikit nak bagi pinjam. Sebab tak nampak the keyakinan tu. Faham kan? So sama ada, sama ada akak kena improve akak punya communication skill, atau akak kena hire atau cari seseorang yang boleh present akak punya company. Itu solution yang saya boleh bagi. Tapi kena susun betul-betul lah ni. Ini nampak, kat sini nampak tak tersusun sikit ni, bahagian marketing. tak ada ke kena mesti ada investor? Investor ni sama ada duit nak pinjam atau apa? Macam ni lah Investor bagi saya lah, investor yang paling penting saya sendiri. Kalau saya sendiri tak yakin dengan yang ni, takkan saya nak invest kat dia. Itu contoh paling penting lah. Yang kedua, kadang-kadang kita nak minta kawan, saudara mara, kadang-kadang nak buat lah. Tapi yakin ke nak bagi balik? Kalau kita tak yakin dengan kita punya plan, tu bahaya. Investor yang saya sebut tu ialah kadang-kadang bank, agensi pasal tekun, marah. Itu yang maksud investor. Dia bukannya investor yang sedang berhad, yang invest tu tak semestinya. Itu kategori investor lah. Jadi cerita dia macam ni. So kalau boleh kena cari that thing. Sebab satu lagi tadi Abang ni baru cerita ada yang kerajaan Maladi bagi apa tu yang tak kisahlah. 100,000. Kak tak nak ke? nak. Kalau contoh tiba-tiba kat cerita tu dekat, contohlah saya jaga tu kan, akak cerita macam tak yakin. Agak-agak dia duit tu, contoh dia katalah ada 10,000, dia bagi seorang 1,000, yang datang 12 orang, takkan semua dapat betul. Mesti 10 orang dia akan dapat kan. Dia akan pilih yang mana? Yang yakin kan. Itu je. So that's why benda ni saya tak kata penting sangat.